Saya sekarang ada motor keluaran baru daripada W Motor NX 150S guys. Motor ni dia datang dengan 149.4cc, 15.5 horsepower, 14.7 Nm of torque. Boleh tahan jugalah dari segi dia punya enjin. Mantap. Motor ni dia datang dengan design yang tajam, petak. Lagi satu, dia punya line-line dia tu mantap, memang syahdu. Dari segi design belakang pula, kalau hampa tengok, lampu dia datangkan dengan bulat tapi tajam. So kalau hampa tengok daripada depan sampai belakang, design dia memang nice. Nampak garang dan juga dia kata minimalis dan cun lah. Untuk kompartmen dia bagi dua-dua belah, kiri dan kanan. Boleh tahan besar, boleh masuk 2 biji ke 3 biji phone. Ada sekali dengan charging port Type A, Type C. Untuk meter pula, dia main dengan meter yang digital berwarna. Boleh touchscreen macam tablet lah. Walaupun hampa tengok motor nampak kecil, tangki dia besar guys, 15 liter. Boleh jalan 300 ke 400 km pergi Kedah balik Kedah. Dari segi safety punya features pula, dia main dengan 2 channel ABS, ada traction control, boleh on off. Seat dia datang macam aftermarket punya seat tak payah tukar. Untuk sitting position pula, dia datang dengan hampa tengok boleh duduk selesa, boleh letak kaki sini pun boleh letak, hampa boleh naik jauh tu santai lah. Walaupun motor ni keluaran daripada China, tapi mana dapat dengan spek-spek macam ni. Harga pun bawah 10k. Kalau hampa berminat, saya ada pin back biru kat bawah. Nanti hampa boleh isi form, saya akan isi satu persatu. Ngam.